Buat pertama kali, Takhta Negara memberi peringatan yang amat jelas kepada Dewan ini tentang ancaman deepfake, manipulasi digital dan juga peperangan maklumat. Ini bukan paranoia, tetapi realiti zaman kita. Teknologi deepfake bukan lagi sekadar hiburan ataupun eksperimen teknologi. Ia telah menjadi senjata dan seperti semua senjata, ia paling mudah mencederakan yang paling terdedah, wanita, kanak-kanak dan golongan minoriti. Seorang wanita boleh dihancurkan reputasinya dengan sekelip mata melalui video palsu. Sebuah komuniti boleh dibakar emosi dan kebenciannya melalui audio yang telah dimanipulasikan. Sebuah negara boleh digoncang kestabilannya tanpa sebutir peluru pun dilepaskan. Kita mesti jujur kepada rakyat. Penguasaan kita hari ini belum lagi bersedia untuk menghadapi gelombang manipulasi digital yang tersebar dengan pantas. Dan juga literasi digital rakyat kita masih terlalu rapuh untuk membezakan kebenaran daripada ilusi algoritma. Kita perlukan undang-undang pencegahan yang tegas dan jelas, unit forensik digital khusus dengan kepakaran yang tinggi, serta hukuman berat terhadap mereka yang mempersenjatakan teknologi untuk menghancurkan maruah individu dan juga keharmonian sosial. Kebebasan bersuara tidak boleh menjadi lesen untuk membunuh maruah seseorang secara digital. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah sasaran yang boleh diukur dan apakah mekanisme pelaporan yang telus yang akan dilaksanakan bagi memastikan teknologi deepfake tidak digunakan untuk mensasarkan dan mengaibkan wanita seperti yang telah berlaku dalam beberapa skandal global, termasuklah insiden yang melibatkan platform AI Grok. Saya menyatakan dengan tegas, melindungi masyarakat daripada deepfake bukan penapisan tetapi perlindungan. Kita mengawal senjata, kita mengawal dadah, kita mengawal penipuan kewangan, maka kita wajib mengawal alat digital yang berpotensi memusnahkan negara kita. Jika kita gagal bertindak sekarang, kita akan mentadbir sebuah negara di mana kebenaran tidak mempunyai pertahanan dan pembohongan dilindungi oleh ilusi algoritma.